Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Tak lama lagi nak cuti sekolah kan? Tak lama lagi nak cuti sekolah. Ingat bila kita ada cuti sekolah, kita ada aktiviti yang akan dilaksanakan. Okey, baik. Kali ini bahagian sumber teknologi pendidikan membawakan kepada anda dua kumpulan, iaitu kepada guru dan juga kepada murid. Jadi apakah aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung dari 29 Mei hingga 9 Jun? Okey, jom saya bawakan kepada anda. Okey, baik, kita tengok program-program ni, aktiviti ni dibawakan kepada anda oleh bahagian sumber teknologi pendidikan bersama dengan Google, Microsoft dan Apple. Ini tiga-tiga gegasi ni menyediakan aktiviti untuk anda. Jadi jangan lepaskan peluang. Baik, yang pertama, ini dia, free and open to all primary and secondary school students. Maksudnya dekat sini kita ada Power of Coding. Ini by Microsoft. Alright, itu yang pertama. Ini untuk murid. Okey, murid sekolah rendah dan murid sekolah menengah. Baik. Kemudian yang kedua, ini untuk cikgu. Ini untuk cikgu. Lonjakkan kuasa pengajaran anda dengan Google Workspace for Education. Baik, okey. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, banyak. Okey, baik. Daripada Microsoft, iaitu create your own game bootcamp. Nak buat game. Anak-anak kita ni rasanya dia dah bijak dah mahir dah. So sekarang ni uji kemahiran anda, build your imagination. Jadi tengok, learn coding to create game and win attractive prizes. Ada hadiah tu. Jadi sekali lagi untuk murid juga, free and open to all primary and secondary school students. Maksudnya kepada murid sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Okey, seterusnya, digital ideation using AR on iPad. Ini daripada Apple. Ini daripada Apple, iaitu untuk pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah juga, iaitu AR, maksudnya augmented reality. Augmented reality maksudnya macam mana nak buat AR kan? Okey, baik. Dia kata master the techniques of developing AR prototypes using an iPad and present your brilliant ideas. Yes, and then for sure certificates of attendance and achievement will be provided. Maksudnya dapat sijil. Sijil apa? Boleh masuk dalam PAJSK. Alright, seterusnya yang terakhir untuk cikgu dari Apple, iaitu Teacher in Action, iPad in Classroom. Nampak Jadi untuk cikgu yang ni, yang Apple, dia ada 5 sesi. 5 sesi. So, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama semasa cuti sekolah ini. Gunakan peluang dan ruang ini untuk macam murid sebagai PAJSK anda, dan untuk guru-guru sebagai anda punya SPLKPM. Jadi kepada anda yang mungkin nak berhubung ataupun nak bertanya lagi, jangan lupa follow kami di Facebook Teknopen Melaka untuk melihat update link-link yang pada hari-hari kejadian tersebut. Okey, ataupun berhubung dengan admin delima sekolah masing-masing supaya membawakan maklumat ataupun Q&A itu kepada kami. Jadi insya-Allah untuk Melaka, jangan lepaskan peluang. Murid-murid dan guru-guru Melaka, jom kita penuhkan cuti sekolah kita dengan aktiviti yang bermanfaat dan juga mendapat pengalaman baru. Okey, setakat itu dulu. Follow, like and share. Bye-bye.